Dan begitu juga pada pelajar lelaki. Kalau engkau tak nak suatu hari nanti anak-anak perempuan engkau Assalamualaikum warahmatullahi. Hai semua. Baru-baru ni negara kita digemparkan dengan isu pembunuhan seorang pelajar di Kelantan iaitu Allahyarham Nurfisha binti Zulkifli. Mengikut laporan, beliau berasal daripada negeri Perak dan beliau telah dengan tikaman sebanyak 61 kali. Ada beberapa laporan yang tidak rasmi mengatakan 100 lebih, tetapi polis mengesahkan berdasarkan kepada laporan rasmi daripada pihak berautoriti perubatan, tikaman yang dilakukan yang meliputi hampir seluruh badan Allahyarham iaitu sebanyak 61 kali. Saya tak nak sentuh tentang apa yang berlaku, saya tak nak sentuh tentang kronologi, tetapi ada satu mesej penting yang saya nak sampaikan kepada adik-adik yang berada di college, yang berada di institut pengajian tinggi, yang dihantar untuk belajar. Guys, bila berada di tempat belajar, tolonglah fokus betul-betul dalam pelajaran. Bila pergi belajar, jangan bazirkan masa pergi mengorat anak dara orang, pergi kacau anak dara orang, bercinta sana sini, yang akhirnya dahlah akademik entah mana-mana, pencapaian pun ke laut, malah hati pun asyik tersakiti sepanjang masa. Dan kepada pelajar-pelajar perempuan pula, tolonglah, saya sendiri pun ada anak perempuan yang bakal menyambung pelajaran ke universiti. Saya juga ingatkan dia, please, bila pergi ke universiti, fokus belajar. Bila saya kata fokus belajar, bukan hanya pergi kelas, balik kelas, pergi kelas, balik kelas, buat assignment, hantar assignment. Tapi termasuk jugalah mencari pengalaman di dalam berpersatuan, di dalam program-program kepemimpinan, dalam kursus-kursus yang membina skill, di dalam program-program yang membina interpersonal skill, supaya bila mereka bergraduasi, selain daripada mereka memperolehi ijazah, mereka juga memperolehi ijazah kemahiran. Mereka ada multi-skill. Dan saya pesan juga kepada pelajar-pelajar perempuan, sekiranya ada lelaki yang mengajak keluar, masuk dalam kereta yang sama, tolonglah jangan naik, sebab hukumnya memang salah. Dalam agama hukumnya haram berada dalam satu kereta lelaki dan perempuan tanpa adanya mahram. Dari segi agama pun salah, dari segi amanah ibu bapa pun salah, dari segi keselamatan diri pun sangat-sangat berbahaya. Dan kalau ada lelaki yang berani menyentuh kamu, itu tanda ia adalah lelaki yang tidak bermaruah, yang tidak menghormati penghormatan anda. Dan begitu juga pada pelajar lelaki. Kalau engkau tak nak suatu hari nanti anak-anak perempuan engkau diperalatkan, dipergunakan, dilayan sampai melampaui batas agama, kalau tak nak anak perempuan kena kacau, jangan kacau anak perempuan orang lain. Please. Kepada keluarga Nurfisha, saya sampaikan ucapan takziah. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran serta muhasabah di atas ujian ini. Semoga Allah menampakkan hikmah di sebalik ujian tersebut, dan kita sama-sama doakan semoga Allah merahmati, semoga Allah mengampuni, dan semoga Allah mengasihi Allahyarham Nurfisha binti Zulkifli.